Jadi di Kota Kinabalu ini ada beberapa kerusi yang kita lawan. Ada 8 kerusi yang kita lawan di bawah PH. Ada DAP, ada keadilan. Jadi kita harap pengundi-pengundi Kota Kinabalu pilih calon Pakatan Harapan supaya mereka wakil Kerajaan Persekutuan dalam Kerajaan Negeri Sabah. Mengapa perlu calon Pakatan Harapan? Sebab dia boleh jadi jambatan antara Putrajaya dengan Kota Kinabalu. Dia boleh jadi kawan yang membina jambatan ini. Sebab kita punya pengurusi Perdana Menteri. Kalau adun-adun ada isu, ada masalah, ada cadangan, boleh terus rujuk kepada Perdana Menteri. Ini kelebihan kita pada hari ini. Jadi saya harap pengundi-pengundi kena bijak. Jangan tertipu dengan sentimen. Mesti parti lokal, mesti parti tempatan. Tak semestinya sekarang parti tempatan banyak. Puluhan parti tempatan nak bertanding. Kita jangan pecahkan undi kita. Jadi di Kota Kinabalu ini, mesti satukan undi kita. Bagi kepada PH.